Deras stop sembang Jasran. Ini bawa kita ke Lekas. Kita akan lekas-lekas ke sana sebab hari ni ada event guys. Ada event iaitu Lekas Night Run. Oh dah tak run lagi. Night Ride 78 kilo bersama Dr. Amy Mastura. Panasnya. Dua-dua telah load basikal, iaitu basikal aku dengan basikal Dr. Amy lah. So aku gunakan Gusto. Dr. Amy juga menggunakan basikal Gusto. So kita orang dua-dua Gusto bersaudara lah. So this is T800 Ranger. Yang ini T1000 Duro Evo Gusto. Bag dia cantik. Tapi unfortunately kita beli nombor saja. Dia ada bagi botol dia, botol Pinarello kat situ. Sebab cabutan betul dia malam ni Pinarello. Dan juga dia bagi topi. Topi mana yang? So kasut dah ada. Ben Raisel helmet dah ada. Oh, helmet Dr. Amy. Ni helmet Dr. Amy. Okay. So kita go through bike check, nombor depan, nombor belakang, botol air, lepas tu tayar. Tayar. Semua tayar. Tayar dah tak ada. Helmet, Oh, no. kasut air mana? Kasut you kat ni. Ni guys. Kasut Dr. Amy. Merah. Kasut merah, basikal merah. Kasut putih, basikal putih. Actually sama je kita orang RC3 juga. Cuma Dr. Amy punya yang earliest version lah. Okay, this one is Shimano RC3 juga. Tapi model lama rasanya. Model lama dia punya ni kat tengah-tengah bawah dia. Helmet, kasut. Ada. Lepas tu glove. Lepas tu sunglass nanti. Sunglass ada. Lepas tu apa sunblock lah, benda-benda personal tu. And then saya jenis yang spesies tak boleh makan energy gel sebab dia ada macam-macam benda campuran yang saya tak sure untuk saya punya heart condition boleh makan ke tak. So saya secara klasiknya ambil ORS. Okay. Lepas tu ada Decathlon punya electrolyte . Hidup Decathlon. Yeah, Decathlon. Lepas tu kurma. Mana kurma? Kurma mana? Ya. Guys, kita dah sampai dekat Lekas hari ni. Kita akan start ngayuh lepas maghrib insyaAllah. Sekarang ni baru pukul 6 lebih. Nampak gaya dah penuh dengan cyclist lah kat depan tu. Dah. Kat depan sana. Okay guys, kita dekat Lekas. So menantikan pelepasan untuk 100 km dan 78 km. Ni kita bersama dengan pasangan cyclist dari Melaka jauh bawah. Ini cyclist. Okay. Pioneer. Bicara jom. Yeay. Dan wife-nya, yeay. Puan Linda, Dr. Amy, yeay. Puan Linda rasmi, dia punya track dia, yeay. Cik Miro Specialized. Itulah. Tak, kalau tak mesti ada elon ke punya apa. Elon bilang. Dia bukan 745 dia kata. 45. Kan? 75 kan? Ramai gila ini guys. Dekat 6,000 lebih cyclist. Oh, dia belah sana. Dia belah sana. Kena pusing. So kita dah sampai dekat entrance 78. Ramai gila orang guys malam ni. So yang pakai jersey Boren ni yang 78 lah. So
yang belah depan sana yang warna biru. So kita slow malam ni. Janji habis before COT insyaAllah. Alamak. Benda ni dah pancit dah. Pancit. Itulah belum apa-apa lagi baru tolak basikal. Kau main jauh lagi nak pergi belakang. Tu lah. Ramai guys. Sampai raya diucapkan. Raya dah awal tahun ni. Raya bulan 10. Macam ni lagi Ini dia petugas Kementerian Kesihatan kita. Salah. Petugas Poliklinik UKM. Okay guys, kita dah dilepaskan dekat lepasan pertama. Right, Bismillahirrahmanirrahim. Our first 10 kilo 10 km yang pertama, time 20 minit 26 saat. Average speed is 31.9. Ini dekat belakang. Itu dekat first com guys. 3%. Mendaki ni terus slow sikit. Ada ambulan kat tepi. 4%. Ada ambulan. Alright, let's go. Ramai tewas kau. Kom di bawah. It looks like depan tu dah habis. And U-turn, yes. Gradient habis, 3%. Okay. Jom sambung. Guys, kita RFID dulu guys. Hey. Kesian pula dekat Dr. Aimi, dia injet tadi. Bila U-turn ada berada depan dia slow, berhenti. Bukan slow, berhenti terus. So dia tak sempat nak unclip, so dia jatuh. I think lutut belah kiri dia cedera, koyak sikit. Kita tengok dia kejap, dia kat mana. Ada medic tent. Station.
session kedua. Lima 50 km. Dr. Amy telah jauh meninggalkan kita. Lagi 18 kilo je lagi guys, sikit lagi. Dia punya climbing not bad. Cungap kat tadi kat Setul punya tol. Okay, jom sambung sikit lagi. Okay guys, kita lagi 2 km nak habis. Tak jauh dah, sikit je lagi. Dr. Amy tak tunggu kita pergi toilet tadi. Dia terus je sebab dia kata risau hari dia akan turun. So dia kena teruskan perjalanan. So probably dah sampai ke depan. Sikit lagi. Line. InsyaAllah habis. InsyaAllah. Lima meter guys. Yes, Alhamdulillah. Yes, itu dia. Alhamdulillah. Yes. Dah. Alhamdulillah. Syukur guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah berjaya 78 km. Lekas untuk tahun yang ke-10. Amin.